Kenapa orang kena beli Ativa ni? Korang nak tahu? Jom ikut saya. Okay guys, so dengan reka bentuk yang menarik, bawah 80,000 korang dah boleh dapat Ativa 2 ton guys. Yang ni Ativa Advance 2 ton. So kalau 2 ton ni, atas ni colour hitam, bumbung colour hitam, and then body merah. So untuk Ativa Advance, kalau korang tengok dekat depan ni, dia chrome. Ada fog lamp. Fog lamp ni pakai lampu LED. And then untuk dia punya signal, dia signal macam ni guys. Kalau untuk Ativa X, dia set signal biasa dekat sini. So untuk sport range size 17 dengan 2 tone color. Dan untuk bahagian pembengang pintu ni color chrome. Okay, untuk bahagian belakang, sini korang akan nampak lah 2 tone hitam glossy black dengan chrome. So untuk Ativa Advance juga didatangi dengan keyless entry. So kalau korang tekan sekali, dia akan lock. Kalau tekan sekali untuk unlock, tekan kali kedua untuk unlock semua pintu. Okay guys, so kita dah duduk dalam Ativa Advance. So yang ni rupalah Ativa Advance, interior untuk Ativa Advance. So kalau 2 ton ke 1 ton ke Advance, dalaman semua sama je. Untuk yang 2 ton hanya beza bumbung colour hitam, yang tu je beza. Yang lain semua sama. Okay guys, so untuk Ativa Advance, dia ada auto high beam, and then ada off untuk Advanced Safety Assist, ASA. ASA ni maksudnya untuk auto braking system. Kalau kita nak off kan, kita boleh off kan kat sini. Yang ni untuk traction control memang on. Kalau kita nak off, baru kita tekan off. Okay, yang ni untuk parking sensor, boleh on, boleh off, on. Yang ni biar on je. Yang ni untuk yang A ni, lambang A off ni, maksudnya untuk eco idle. Kalau contoh korang berhenti kereta kat traffic light ke mana-mana, enjin akan mati bila korang tekan brake. Bila lepas daripada brake je, dia akan auto start. Katakan kalau korang tak nak pakai benda tu, korang boleh offkan yang ni. So untuk Ativa ni, dia ada juga korang letak botol air ke apa ke, korang boleh letak sini. And then untuk Ativa Advance juga ada dashcam. Ada dashcam. So untuk Ativa X dengan H tak ada. Untuk Ativa Advance sahaja ada dashcam. So dekat bahagian steering, yang ni ada auto cruise. Korang boleh on bila korang jalan jam ataupun dekat highway. Kalau korang rasa tak nak rasa penat, korang boleh on kan yang ni, and then kereta ni akan assist korang. Korang just pegang steering je. Okay, so untuk yang ni kita nak set untuk dia punya mode radio lah. Ini untuk mode radio. Korang nak pergi Bluetooth. Okay, so yang ni kita nak setting untuk radio lah. Okay, so yang ni PWR ni untuk power. Kalau korang nak pick up lagi laju, korang boleh tekan power button ni. Kalau korang tekan, nampak tak? Dia akan tulis power PWR. Okay, so untuk bahagian sini trip. Trip ni korang tengok kat sini, nampak tak? Trip yang odoh ni mileage 14 km. Trip A, trip B, yang korang boleh set lah nak trip. Okay, yang ni untuk button untuk nak adjust meter ni. Korang nak adjust meter ni. Okay, korang nak setting ke, korang nak tukar tarikh ke, nak tukar design ke, korang boleh setting kat sini. Okay, so yang ni untuk volume up down. Okay, untuk bahagian meter macam ni untuk Ativa Advance. Korang boleh USB, Bluetooth. Ada lagi lah kamera ni kalau korang nak tengok belakang. Okay, ada USB. Okay, so yang ni untuk bahagian aircon. Yang mode ni korang tukar mode aircon kaki ke, semua. Yang M1 dengan M2 ni untuk memory.
korang nak setting sama macam ni, korang tekan je lama, dia akan save. So setiap kali korang naik kereta, korang just tekan yang ni, and then dia akan save lah. Kalau korang tekan yang ni, dia akan set balik yang korang setting. Okay, yang ni untuk off. Yang ni untuk kipas, korang nak adjust kipas. Yang ni untuk angin. Okay, so kalau kabus bahagian depan, korang boleh onkan yang ni. Kalau kabus belakang, korang onkan yang ni. Okay, so untuk AC aircon lah. So bawah ni ada juga soket USB 1, 2. Yang ni untuk HDMI. Okay, yang ni untuk korang nak charge lah. Okay, so kalau untuk Ativa Advance ni, nampak tak? Korang akan dapat color merah. Dia combination dengan color silver dengan merah. Dia ada lining merah. Untuk seat pun sama. Untuk seat dia fully leather. Fully leather, ada lining merah. Black and red lah. Okay, so untuk lock unlock pintu kat sini. Untuk gear, korang boleh set PRND macam biasa. And then korang juga boleh main shift lah. Korang boleh main manual. Okay, so untuk side mirror, dia ada blind spot juga. So dia akan ada lampu kalau ada kereta kat sebelah korang. Kiri kanan ada lah. Okay, so yang lain, atas ni ada lampu. Ni nak set untuk pintu. Bila kita buka pintu, dia akan ada lampu. Sini pun sama jugalah, belakang. Okay, so untuk Ativa didatangi dengan armrest. So korang tak perlu tambah armrest. So memang dah ada armrest. Okay, so yang ni untuk bahagian belakang Ativa. So tadi kita tak tengok bonet lagi. So kita tengok bonet belakang. Okay, so yang ni untuk keluasan bonet lah. So untuk tayar spare, sport rim sama. Okay guys, so yang mana nak beli Ativa, korang boleh terus Roger dengan Wan. Sebab sekarang ni Ativa kita ada stok. Ativa memang sekarang dapat stok cepat. So yang mana berminat untuk beli Ativa, cepat-cepat Roger Wan sekarang. Alright guys.